Selamat datang ke perbincangan kita. Hari ini kita nak tengok satu sumber menarik yang anda kongsikan. Tajuk dia, Strategi Kekayaan Melalui Pelaburan Emas. Kita nak cuba faham betul-betul ni, macam mana sebenarnya emas ni boleh bagi untung dan apa yang patut kita jangka. Realistik lah kan? Sebab ramai juga yang macam keliru sikit. Betul ke emas ni macam peluru ajaib yang boleh settle semua masalah duit kita? Jom kita bedah siasat sikit apa sumber ni kata. Okey, kalau ikut sumber ni, hakikatnya emas tu bukanlah macam magic. Tak adalah macam tu. Ia satu pelaburan biasa je. Macam pelaburan lain. Sumber ni sebut purata pulangan dia dalam lebih kurang 10% setahun. Jadi, tak adalah beza sangat pun dengan instrumen lain sebenarnya. Tapi kelebihan dia tu unik sikit. Dan yang penting, sumber ni tekankan, kekayaan sebenar tu bukan datang dari emas tu semata-mata, tapi dari ilmu kita dan cara kita guna ilmu tu untuk manfaatkan emas. Itu kuncinya. Okey, faham. Jadi kalau bukan magic, macam mana strategi paling asas yang sumber ni cadangkan kalau nak mula melabur emas ni? Strategi asas dia tu senang faham je sebenarnya. Sumber ni kata ia macam beli rumah. Maksudnya, kita beli emas fizikal, dinar ke, jongkong ke, lepas tu simpan elok-elok. Dan bila kita rasa nak guna duit atau nak ambil untung, barulah kita jual. Jadi, konsep dia pegangan jangka panjang. Sebab kita anggap dalam masa panjang tu, harga emas ni cenderung naik. Beli, simpan, jual. Nampak macam straightforward. Tapi rasa macam ada lagi benda penting kat sini kan? Tepat sekali. Dan kat sinilah sumber ni bagi satu pandangan yang agak menarik. Fokus utama dia, katanya, bukanlah pada harga emas tu naik turun hari-hari. Itu bukan fokus utama. Kekayaan sebenar tu dikira bertambah bila kuantiti emas kita atau jumlah gram emas dalam simpanan kita tu makin banyak dari tahun ke tahun. Jadi tak perlu risau sangat harga hari ni mahal ke murah ke, sebab harga yang kita rasa mahal sekarang ni, mungkin beberapa tahun lagi kita tengok balik, murah rupanya masa tu. Jadi soalan paling penting kita kena tanya diri kita ialah, jumlah gram emas aku ni makin bertambah ke tak? Itu isunya. Jadi fokus pada jumlah gram tu bukan sangat pada nilai ringgit dia semata-mata. Menarik. Okey, kalau kita dah fokus kumpul gram emas ni, macam mana sumber ni ajar kita ukur? Nak tahu strategi ni betul-betul menjadi ke tak? Macam mana nak tahu yang kita ni betul-betul makin kaya sebab menabung emas? Guna ilmu lah kan? Kesan positif pada keseluruhan kewangan kita. Tanda pertama, dana kecemasan kita dah cukup. Cukup untuk tampung belanja antara 6